Pembukaan. Kadang, kemenangan tidak datang dengan pedang, tetapi dengan kesabaran. Inilah kisah perjanjian Hudaibiyah, perjanjian yang kelihatan berat dan merugikan, namun menjadi pintu kepada kejayaan Islam yang gemilang. Bahagian pertama, niat umrah dan halangan Quraisy. Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah bersama 1,400 sahabat berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk menunaikan umrah. Mereka tidak berniat berperang, hanya mahu beribadah. Namun, kaum Quraisy menghalang mereka daripada memasuki Mekah. Rasulullah tidak mahu pertumpahan darah, lalu memilih untuk berunding. Mereka berkhemah di sebuah tempat bernama Hudaibiyah. Di sinilah ujian kesabaran bermula. Bahagian kedua, perjanjian yang nampak tidak adil. Perundingan pun dilakukan. Syarat-syarat yang ditetapkan Quraisy kelihatan berat. Muslim tidak boleh menunaikan umrah tahun ini. Jika ada orang Quraisy masuk Islam dan lari ke Madinah, mesti dipulangkan. Tetapi, jika Muslim murtad dan kembali ke Mekah, tidak perlu dikembalikan. Para sahabat kecewa, mereka merasa terhina. Saidina Umar bahkan berkata, "Bukankah kita di pihak yang benar, wahai Rasulullah?" Namun Rasulullah menjawab dengan tenang, "Aku adalah hamba Allah, dan aku tidak akan melanggar perintahnya." Bahagian ketiga, kesabaran membawa kemenangan. Rasulullah menandatangani perjanjian itu dengan penuh sabar. Mereka kembali ke Madinah tanpa menunaikan umrah. Tapi tidak lama kemudian, Allah menurunkan wahyu dalam surah Al-Fath ayat 1. "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Dan benar, dalam 2 tahun selepas itu, semakin ramai orang Mekah masuk Islam. Perjanjian Hudaibiyah membuka jalan bagi penyebaran Islam secara damai. Lebih ramai hati terbuka kerana akhlak dan kebenaran. Bahagian keempat, hikmah yang besar. Ketika orang lain hanya melihat kekalahan, Rasulullah melihat peluang. Dengan perdamaian itu, Islam menyebar tanpa halangan. Bahkan beberapa tahun kemudian, perjanjian itu dilanggar oleh Quraisy sendiri. Dan itulah yang membuka jalan bagi pembukaan kota Mekah, penutup dan pengajaran. Perjanjian Hudaibiyah mengajar kita bahawa tidak semua kekalahan itu benar-benar kalah. Kadang, Allah menunda kemenangan untuk memberi hikmah yang lebih besar. Bila kita bersabar dan berpegang teguh pada kebenaran, apa yang nampak pahit hari ini mungkin esok menjadi rahmat yang indah.